Cikgu. Ya, apa dia wahai anak muda? Sekarang ni kan ada trend saudari-saudari kita, dia post video gambar dia pakai tudung, lepas tu buka pula tunjuk macam-macam jenis gaya rambut yang dia boleh buat. Nak kata cantik tu memanglah cantik, tapi tak tahulah cikgu macam mana nak cakap. Anak dara hari ni cukup cantik, cukup lawa. Yang tak cukup hanyalah akainya saja. Maksud cikgu? Kalau nak pakai tudung tu bagus, pakailah. Memang wajib pun. Tudung bawal, tudung ikan siakap, tudung kunyit, tudung bawang ke apa, pakailah. Gaya rambut nak buat gaya rambut jenis apa pun buatlah. Tapi kalau kau dah tak pandai nak jaga kau punya kecantikan, benda tu akan menyumbang kepada perkara-perkara negatif. Tak payah nak sebutlah perkara negatif yang macam mana. Takkan asyik nak salahkan lelaki aja.